Berapa banyak emas yang boleh anak kita miliki? Anak-anak ini selalunya dari bayi dah ada yang memberi hadiah wang tunai sebagai tanda kegembiraan atas kelahiran. Sebagai ibu bapa, bila ada wang hadiah ini biasanya akan jadikan simpanan jangka panjang dengan membuka akaun tabung haji dan daftarkan anak untuk giliran haji. Kali ini, kita pelbagaikan simpanan jangka panjang anak dengan simpanan emas. Kita mulakan dengan set atau debit di akaun gap serendah RM100 sebulan. Anggaran emas yang bakal anak dapat menggunakan harga average 450, 1 tahun 3 gram, 5 tahun 15 gram, 10 tahun 30 gram, 15 tahun 45 gram, 18 tahun 54 gram. Nilai semasa 54 gram ini sekitar 24,300. Dengan kenaikan harga emas pada kadar 10% tahun, kenaikan yang kita anggarkan adalah 170% dalam tempoh 18 tahun. Maka nilai 40 gram ini akan menjadi sekitar 41,000. Nilai ini cukup untuk dana pendidikan anak-anak. Boleh digunakan untuk memulakan hidup di tempat baru. Jom ibu ayah, saya bantu untuk mulakan simpanan emas Gap Junior Account. Nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk penvideo di profil. 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.